Biasa nampak tak tanda macam ni dalam Quran? Dia bentuk macam masjid macam tu. Nak baca apa? Nak buat apa? Contohnya dekat dalam surah As-Sajadah. Okey, anyway, tanda itu adalah merupakan di mana tanda sujud tilawah. Kita disunatkan untuk sujud tilawah apabila kita sampai ke situ. So kita sujud macam mana? Sujud macam biasa, macam kita solat. Dan kita baca, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita ulang lagi sekali. Baca sama-sama. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya apa? Boleh rujuk dekat atas ni. Jangan lupa sharekan video ni dengan kawan kat luar sana, keluarga kat luar sana, bagi dia orang baca, dia hafal sekali. Kita dapat pahala jariah. Anda belajar sesuatu hari ni, kalau ia komen subhanallah dan follow saya.